pakai kayu ni untuk sendai nak ambil udara kat luar. Mungkin setiap malam ada yang selalu tengok join live saya kan. Kadang-kadang kalau saya penat bekerja di siang hari dekat kawasan retail, saya akan bawa ampau tua masuk ke dalam office. Dan hari ni saya nak bagi tahu salah satu progres yang sedang kami lalui. Kita tengah develop office. Office ni bukanlah pada kadar office impian saya sangat, tapi alhamdulillah apa yang sedang kami ubah suai dekat sini pun dah saya sangat syukur. Ini tengok ni keadaan kami sangat-sangat mesak dia sangat hari ni. Kita ada meja untuk manager ada 2 orang. Lepas tu kita ada untuk meja untuk supervisor, untuk tim admin, tim customer service, tim media. Lepas tu tim marketing, ni officer ni. Kami tengah renovate. Memang sangat-sangat daif lah sekarang ni. Ni alhamdulillah ni sebagai rezeki. Ini adalah keadaan office asal kami yang sekarang ni sedang melalui fasa renovasi. Alhamdulillah tengok warna hijau ni. Warna kesegaran, masya-Allah. Okey, ni office untuk tim management ni asalnya. Dan inilah office saya sekentut Snow Egg ni yang berkeluasan 8x12. Sangat-sangat comel lah office saya. Dan office saya dulu kan pakai kayu ni untuk sendai nak ambil udara kat luar. Ni sama. Alhamdulillah Allah bagi saya rezeki office yang mana untuk tempat saya berkarya, tempat saya berehat. Pengurusan pakai food ni alhamdulillah ni kita tengok nanti. InsyaAllah ada rezeki saya akan update perkembangan terbaru macam mana selepas dah siap segalanya ni, apa yang berlaku. InsyaAllah. Okey, nanti saya tunjuk lagi perkembangan terbaru. Bye.